let's get ready with me. Makeup. Alah, makeup biasa je, keluar dinner macam tu. So first thing first, kita pakai moisturizer from Skintific, Grab to Glow Cushion kod 01, and then kita pakai 4 color punya brow cara in the shade 01 tak silap. Dia buat makeup kita lagi soft, see. Lepas tu kita apply concealer NARS. Yang ni macam kod yang tone down sikit, and then kita conceal kena dengan cushion foundation tadi. Ambil puff, basahkan, lepas tu dab, betulkan balik kalau ada salah dekat kening tadi, and then blend tadi punya concealer. Sorry, cepat. Lepas tu ambil Tarte lighter concealer lagi, letak under eye. Dia punya dark circle terus sikit. Lepas tu contour Temphoria kod Lunar 01. Yang ni sangat-sangat soft makeup jadi. Blend sampai mata tau. Lepas tu apply dekat tepi-tepi tu. Lepas tu kita ada Petite Tarte in the shade She's That Girl. Blend. Pastikan blend betul-betul, tak nak bagi topak kita. Lepas tu blend all over the face, tak nak bagi ada texture. Huda Beauty apa tak ingat dah. Blend dulu bawah mata and then apply. Tekan dekat crease tu. Lepas tu dekat smile line, all over your face, and pakai brush untuk buang tadi. And then ni Tarte punya palette, kita shadingkan hidung balik, shading dengan powder lah. Lepas tu letak shimmer, and then ambil Hourglass punya palette yang warna pink tu, blusher tu campur ke atas. Lepas tu ambil shade yang tadi, letak bawah mata. Lepas tu ambil eyeshadow yang gelap sikit buat eyeliner. Ambil yang macam warna soft tadi buat aegosal. Ambil shimmer, letak balik bawah aegosal tu. Eyeliner, buat mual lah sikit untuk lalat. Mascara Melon Diary, yes, please beli yang ni. Apply dulu glue bawah mata tapi jangan tebal sangat. Lepas tu 1, 2, 3 je saya guna. See, mata saya tak besar sangat, so saya perlukan 3 sahaja. Benefit cookies highlighter, letak dekat tempat yang tadi, bawah mata juga. Huda Beauty spray yang selalu rosak penutup dia. Kipas-kipas, and top up lagi powder blush dekat atas ni. Ni rahsia dia. Powder Hourglass letak bawah mata dekat T-zone lah especially. Dia akan buat makeup kita lagi pop up, lagi macam nampak smooth. So baik gila kening kau yang tak jadi tadi tu. Lepas tu kita pakai Anastasia in the shade Kiss. Yang dah siap. So that's all. Cantik tak? Please comment cakap cantik.